mampu banyak je duit tapi tetap nak buat kat luar negara sebab katanya dekat luar negara lagi banyak orang susah. Ya ke? Kita nak sembang bab tu. Korban ialah bab ibadah. So sebelum kita fikirkan kita punya logik, kita kena letak ketaatan kepada ibadah tu dulu. Sa'am budi. Jelas ditunjuk dalam sunnah, korban ni sunnah untuk kita buat sendiri. Nabi sendiri sembelih binatang korban dia. Walaupun kita tak mampu nak sembelih, kita disunahkan untuk tengok syiar ibadah korban tu. Satu lagi, bayangkan kalau semua pakar-pakar fikir kat sini dah tak ada orang susah, kita buat kat luar negara lah, apa yang jadi dalam negara kita? Tidak dihidupkan syiar ibadah korban ni. Dan juga masa yang sama, orang kita yang betul-betul susah tak dapat rasa daging fresh. Ingat tak ada ke orang kita sendiri yang jarang-jarang rasa daging fresh? Ada. Ya, memang betul. Ada tempat yang orang susah, dia susah di tahap yang teramat susah jauh daripada orang dekat tempat kita. Nak buat mereka gembira? Boleh je. So kalau kita nak bantu mereka, kita bagilah sedekah. Bab korban, kita ikutlah petunjuk sunnah dulu. Kita buatlah yang afdal dulu. Kedua, nak korban juga? Boleh. Apa kata kita ikut yang afdal dulu, buat dalam negara dulu, lepas tu kita buat juga kat luar negara. Boleh ke? Boleh. Kenapa tak boleh? Duit banyak kan? Yang afdal kita dapat, yang jiwa kita memberontak nak bantu pun dapat juga. Ataupun kita boleh juga untuk korban tu kita buat dekat dalam negara, yang dekat luar negara tu kita boleh bantu dengan menerima. Banyak juga tempat yang bagi kita platform untuk bersedekah. Kesimpulannya, hidupkan syiar korban di tempat yang paling afdal, iaitu dekat tempat kita sendiri. Utamanya, kalau mampu. Kalau ada kekangan, bolehlah buat kat luar negara. Ataupun buat dalam negara, buat luar negara. Habis cerita. InsyaAllah, settle lah tu buat korban. Jom raya. Khalas.